Sebab kita takut Imam Sayuti kata, siapa dia duk kecek sama naik dengan orang duk bai. Orang duk bai kita duk kecek. Orang duk bai kita duk sama naik boba. Orang ni adalah ketika dia nak mati, Tuhan tak jaga imej dia. Aku dengar orang bai. Ambil orang bai tu kalau dengar tak mikir, dengar tak ada ambil perhati, tak boleh pahala. Baru dengar orang bai, hayyalah solat. Dengar. Tu pahala tu. Jawab la haula wala quwata illa billah. Kalau dengar kita lalu tak tembok lengah jalan orang duk bai, tak ada perhati apa, tak jadi tak boleh pahala. Dengar perhati ni bai panggil orang mari sejid. Pas jawab orang bai ratik. Nabi kata dah orang bai boleh pahala cara bai. Kita nak boleh pahala bai ratik, kita jawab bai. Boleh pahala. Pas yo pahala banyak. Seorang tu nama Zubaidah. Orang tino joli penak ron. Ya mahan nyanyi situ, nyanyi sini pakai seksi jangok-jangok ngalecu lagi. Dengan seluar kerak lagi. Tapi bunyi orang bai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia beradu sang luno pada. Duk dia, hodok malu gendai pun duk dia. Jawab bai ada. Sudah jawab bai gapo siap, dia mahai pula. Dung cara dia tu. Lepas tu masuk asal kita kata, beradu. Waduh beri fok dia jawab bai. Kama dia bila Zubaidah tu mati, tak ada pia nak kisi pe mayat. Duk le jolim tino garik. Orang becil lagu nak ron. Tapi adalah orang tanggungjawab seorang dua tu asal dia kena sipai mayat. Sudah sipai mayat gapo siap tu weh. Duk tak hanya hari ya. Tuhan wingiga kepada orang yang soleh, orang yang berjuruh. Ada ulama lah. Gi tengok Zubaidah gi masuk le serga. Apa dosa haya duk joli tadi? Lepas tu orang soleh gi tanya kata, "Hei Zubaidah, geno emu boleh gi masuk serga, dosa mu tak ada. Sedekit orang tak ada nak gi tengok mayat mu ketika mu nak mati kerana mu joli. Sebab gapo boleh mu tu gi boleh masuk dalam serga apa dosa? Kerana mu gali kolek air. Tanah mu di Mekah sapan Madinah mu kolek air. Untuk kemudahan orang. Tak, ya tak. Mu gali telaga air orang minum makan. Sedekit dosa pahala banyak tu. Tak. Apa mu amal gapo? Ya royak he orang yang soleh. Aku sungguh kata joli-joli ku pun nak kali bunyi orang bai, aku suruh beradu habis anak tangan aku hendak nyanyi. Suruh jawab bai habis. Sudah bai sudah gapo? Aku nyanyi pula. Aku ni amal aku ni Tuhan siapa apa dosaku boleh ku masuk syurga. Kita tak jawab juga dah kan. Duk kecek sama naik. Mu nak pergi makan puluk biar mana kan? Orang ada hayyalah salat. Kita ada janji puluk. Kalau pergi palau lalu tak boleh. Tak boleh. Ponyo. Tu rebel dah tu. Bunyi tu rebel jawab dah. Lepas tu ku nanti rumah deh. Nanti rumah lah. Orang ada hayyalal falah. Kita ada janji nanti rumah. Tak jawab. Jawablah Faktino. Tak sejawab pun duduk dia. Sebab kita takut Imam Sayuti kata. Siapa dia duk kecek sama naik dengan orang duk bai. Orang duk bai kita duk kecek. Orang duk bai kita duk sama naik boba. Orang ni adalah ketika dia nak mati, Tuhan tak jaga imej dia. Ai takut ya. Kena takut Faktino. Dah malas sangat nak jawab bai, kita duk dia. Kalau kita duk baca Quran, kita beradu Quran, kita jawab. Kalau tak saya jawab juga habis Quran, kita jawab semula pula. Benda bukan wajib tapi pahala banyak. Tengok siapa boleh masuk syurga. Tu besar tak besar. Pak orang bai ni dia boleh duduk warna arah.